Ah, Mamat ni. Aku dah tak tahu nak cakap apa dah. Selepas tengok perlawanan pagi tadi. Pasal semua tanya the same question. Apa pasal main defend awal sangat? Si Tuchel ni dia tak tengok ke perlawanan Argentina menentang Egypt? Yang dia skor 3 biji tu dalam beberapa minit saja. Dia trailing 2-0 lagi. Dia tak tengok ke perlawanan Cape Verde? Argentina boleh punish kalau dia switch on. Dia tak tengok ke Argentina lawan Switzerland? Tak buat homework ke apa? Tuchel had the game in his hands. Dalam genggaman. Lagi sikit saja lagi nak sampai ke final tu. Aku tengok replay balik, aku pun bengang sampai aku tak tahu apalah si mangkuk ni buat. Argentina yang panik. They are trailing. Dia ketinggalan 1-0. Of course lah dia rely on Messi. Untuk Argentina, time 64 minit, dia tukar Nico Gonzalez untuk Paredes. Paredes pun dia tak buat apa-apa pun dalam perlawanan tu. Because Declan Rice dengan Elliot Anderson covered the midfield. Solid performance orang. Dan apa yang kau buat tu ke? Anthony Gordon yang main sangat bagus di depan tu, yang pressure Argentina, kau cancel benda tu, kau tukar main defensif. Kau main haram ball terlalu awal, bye. Main defensif di mana kau ada 20 plus minit untuk defend. Ini tak tambah lagi extra time. Ini bukan Mexico. Pasal kau ada 10 man, memanglah you have to do it. Do or die. But ini adalah Argentina. The defending champions. Yang ada the GOAT, Lionel Messi. Yang boleh switch on attack. Macam tu. You had them in your pocket. Players kau dah press the ball, defending well, playing attacking football, had the momentum. Bila Argentina attack sikit, kau dah terkencing dalam seluar tu. Ini bukan group stage, bye. Ini the semi-final of the World Cup. You cannot be passive to be world champions. Kenapa kau nak tinker buat apa? England played well. And on top of it all, you took one of your best player on the field. And kau masukkan lagi seorang defender yang ada 9 jari je. Untuk pasukan England, it's not you players. You have done so well. But Mamat ni, well, he gets paid 5 million. Korang rasa macam mana? Keep or sack? Kita tengok sajalah.